Acqua di Parma Buongiorno. Buongiorno ni merupakan salah satu keluaran terbaru daripada Acqua di Parma, dan Buongiorno ni membawa maksud di dalam bahasa Itali adalah selamat pagi. Korang perasan tak, dari segi packaging, dari segi desain botol, kesemuanya berwarna kuning. Kenapa? Kerana ianya menggambarkan situasi ataupun keadaan semasa di waktu pagi di sekitar Tuscany pada musim bunga, dan ianya membawa maksud semangat yang baru. Untuk perfume Buongiorno ni, dia membawa elemen fresh, citrus dan juga aromatik, dan aku rasa opening tu memang sangat-sangat kuat bau lemon, dan after dry down tu baru munculnya bau macam daun pudina yang sangat-sangat fresh. Dekat mana perfume ni sesuai untuk dipakai? Okey, untuk makluman anda semua, SA tu ada cakap dekat aku, perfume ni memang sangat sesuai untuk cuaca di Malaysia, dan aku pasti this fragrance is for summer. Dari segi longevity, aku tak boleh komen apa-apa sebab aku belum lagi full wearing, tetapi worth it ataupun tidak? Okay, for me, I will say yes untuk collector perfume, dan for those yang mencari perfume yang fresh and also sesuai untuk cuaca dekat Malaysia.